Siapakah yang benar-benar tahu politik Malaysia? Kuis ini akan menguji sejauh mana kefahaman anda tentang parti-parti utama seperti PN, PH dan BN. Ada soalan mudah, ada yang mencabar minda dan ada yang buat anda terfikir dua kali. Berani mencuba? Kau dah bersedia? Kalau sudah, jom mulakan. Parti manakah yang memerintah Malaysia selepas PRU 14 2015? Pakatan Harapan PH. Siapakah Perdana Menteri Malaysia ke-8? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Parti manakah yang menggunakan logo dacing sebagai lambangnya? Barisan Nasional PN Perikatan Nasional ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2020. Parti manakah yang tidak berada dalam Pakatan Harapan PH? PAS. Siapakah Menteri Besar pertama Selangor dari PH? Mohamed Azmin Ali. Pilihan raya manakah yang menyaksikan BN kalah buat pertama kali dalam sejarah? PRU 14 2018. Parti manakah yang memulakan Dasar Ekonomi Baru DEB? PAS. Siapakah Ketua Menteri Pulau Pinang dari PH yang memegang jawatan paling lama? Lim Guan Eng. Dalam PRU 15 2022, gabungan manakah yang memenangi kerusi parlimen terbanyak tanpa membentuk kerajaan? Pakatan Harapan PH. Tamatlah kuis untuk hari ini dan tahniah kerana berani menghadapi kuis ini. Berapa banyak yang anda jawab dengan betul? Jika dapat 10 dari 10, anda memang Master Politik Malaysia. Jika kurang, jangan risau, teruskan belajar dan ikuti perkembangan politik tanah air. Kongsi keputusan anda di komen dan cabar kawan-kawan untuk mencuba juga. Jumpa lagi dalam kuis seterusnya. By the way, sebelum kita bersurai, saya ada soalan khas untuk korang. Cuba teka. Cuba jawab. Kenapa PRU 15 disebut pilihan raya paling unik dalam sejarah Malaysia? Fikir-fikirkan.